Why not if kita keluar daripada zon selesa kita cuba benda baru. Hai, nama saya Nur Amirah Fatia binti Saiduri. Saya merupakan staf dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya bekerja dalam bidang pendidikan dan latihan. Pertama sekali, lepas saya dengar cerahan daripada Tuan Rizal sendiri, saya rasa bagi saya sebagai orang muda seperti saya lebih yakin dan saya rasa sebenarnya kita boleh bercakap dan kita mampu bercakap. Cuma kita perlukan keyakinan dengan diri kita dan kita kena yakin yang sebenarnya orang sekeliling pun boleh terima apa yang kita cakap. Untuk sesiapa yang mengalami masalah seperti saya pun kekurangan keyakinan untuk bercakap, korang kena try untuk join sebab saya rasa benda ni adalah benda yang baik dan why not if kita keluar daripada zon selesa kita cuba benda baru. Kalau kita rasa kita tak boleh bercakap, kita pergi join dan kita improve. Ya, saya rasa seminar ni perlukan lagi sebab orang-orang seperti saya perlukan ilmu-ilmu macam ni untuk kita improve diri kita. Terima kasih Neuroworks dan Yayasan Perak.